Saya nak kongsikan satu amalan. Saya baru balik daripada Mekah, alhamdulillah. Biasalah kalau pergi Mekah, kadang-kadang saya suka ziarah orang-orang alim, kan? Dan saya suka ziarah orang alim ni sebab kadang-kala setiap kali ziarah ada je benda-benda baru yang dia nak ajarkan. Kadang-kadang kita tanya, kadang-kadang dia ajarkan. Baru ni dia ajarkan saya satu ubat mata. Ni nak ajarkan, nak kongsikan, kan? Walaupun saya ada kedai cermin mata, tapi Ustaz janganlah ajar benda ni, nanti tak laku kedai cermin mata. Tak. Saya suka ajarkan sebab kesembuhan itu daripada Quran. Allah katakan bahawa Allah menurunkan Quran ni hudan, mana syifa, antaranya adalah penyembuh. Okey, saya nak kongsikan. Pertama sekali dia, tapi amalan ni selepas tak selepas solat. Bagusnya kalau kita kongsikan dekat orang itu insya-Allah akan menjadikan orang yang maksudnya orang yang mendirikan solat. Kalau dia kata ada orang tak sembahyang, okey, kau kena sembahyang, barulah mujarab dia punya ni. Lepas solat, dia bukan selepas solat tahajud, bukan lepas solat duha, lepas solat wajib. Selepas solat wajib. Ini amalan tuan-tuan guru kita terdahulu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illallah nurul ain Muhammadur Rasulullah qurratu ain. La ilaha illallah nurul ain Muhammadur Rasulullah qurratu ain. La ilaha illallah nurul ain Muhammadur Rasulullah qurratu ain. Ketipkan. Okey, sekali sapukan sekali. Okey, yang kedua, fakashafna anka ghita'aka fabasaruka yaumal hadid. Fakashafna anka ghita'aka fabasaruka yaumal hadid. Fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yaumal hadid. Okey, tengokkan. Okey, sapukan. InsyaAllah. Assalamualaikum. Saya Hajar Nuraini. Saya nak share amalan yang Ustaz Muhammad bagi dekat kita berkenaan dengan mata. Saya bawa mata saya kiri kanan seribu. Saya dah bawa operasi sebelah kiri dan hari ini saya mendengar doktor check balik mata saya kiri dan kanan. Kiri saya masih lagi sedang sembuh, proses sembuh, alhamdulillah. Tetapi yang menakjubkan sebelah kanan saya, power saya yang 1000 telah turun ke 300 saja. Alhamdulillah, berkat saya duk wirid doa yang Ustaz Muhammad bagi dalam 2 bulan saja. Dan sekarang power dah turun daripada 1000 ke 300. Alhamdulillah, saya rasa mungkin saya tak perlu nak buat operasi sebelah kanan sebab saya akan terus wirid doa yang Ustaz bagi, insya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Okay, alhamdulillah, kita ada satu testimoni lagi untuk mata. Tambah mudah melihat. Lepas tu tak perlu lagi saya pakai kacamata bila menengok objek yang dekat. Jadi saya syukur sangat. Akak amal berapa lama? Lama juga saya dapat tu dalam tahun ini lah. Dalam 7-8 bulan. So jadi rabun dekat tak ada dah? Tak ada, kurang. InsyaAllah kurang. Kalau tidak saya miskin cuma mata. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, satu lagi testimoni amalan mata tu, keberkatan Al-Quran. Ada apa-apa lagi Ustaz masuk ke dalam WhatsApp ke dalam apa tu YouTube ke supaya kami boleh amalkan, insya-Allah. Okey, insya-Allah. Terima kasih. Okey, sama. Terima kasih banyak. Moga Allah merahmati Ustaz. Amin. Amin. Bergemak Ustaz. Amin. Amin.